Hei. Weh, okey tak? Weh. 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 Weh, diam, sial. Eh, sial tu. Sekejap aku keluar dulu. Hai, welcome back to Let Lu TV. Sekarang, Gang, sekarang kita berada di Costa Rica Inn dan kembali lagi di Let Lu TV. Season 2, wujud atau tak wujud? Casuarina Inn bermula sebagai rumah rehat dan tempat tinggal pegawai British, termasuk dom untuk tentera British semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Selepas kemerdekaan pada 12 September 1972, Kerajaan Negeri Perak mengambil alih bangunan ini dan menukar fungsinya menjadi hotel bajet untuk orang awam. Banyak kisah pengunjung dan kaki tangan hotel melaporkan penampakan entiti bayangan, bunyi ganja seperti pintu diketuk, bunyi berabut digerakkan dan gangguan lain waktu malam. Sebuah kisah terkenal seorang pengunjung dikatakan terpindah dari bilik asalnya ke luar bangunan. Sekarang, tempat yang paling seram kat sini yang dikatakan pokok besar yang berada di tembok ni, yang orang kata jangan tenung lama-lama kat sini disebabkan nanti ada satu sosok nenek tua ataupun langsui pokok ni. Dan hari ni geng, kita ada seorang volunteer yang akan uji nyali tempat ni geng. Pernah dikatakan sebelum jadi peninggalan, tempat ni pernah staff dulu pernah kata bilik yang ditinggalkan disebabkan banyak kesesaran yang berlaku, disebabkan yang tidur di bilik satu kawasan di satu hotel bilik dan bangun tiba-tiba berada di kawasan lain. Kawasan yang bilik tadi lah. Ambil was dia mahal baru tak boleh. Pak tu. Baik. Kau turun yang belakang. Cuba kau dulu. Ni nampak apa geng? Lama ni. Sikit.
Oh, pendek kuku ni. Aku ada ni lah. Mana dia? Okay, geng. Sekarang kami berada di kawasan tempat yang orang kata seram dan kawasan tempat pengumpulan dia. Pokok buluh. Ada yang orang cerita tempat ni ada laluan dia. So malam ni, tak malam lah, pagi lah. Kami ada seorang volunteer. Nama dia Fizan. Dia akan uji nyali di sini. Sebelum ni pernah nampak benda tu? Tak pernah. Tak pernah lah. Rasa teringin nak rasa uji nyali macam mana kan? Okay. Okay guys. Malam ni ada seorang yang akan uji nyali, yang akan rasa tempat ni macam mana, dan tempat yang dikatakan seram ni. Ya, malam ni. Ya, malam. Okay guys. Anda yakin? Anda yakin? Yakin lah? Ni first time uji nyali, ataupun sebelum ni pernah pergi tempat-tempat yang mungkin seorang diri ke? Pernah? Pernah? Tapi yang ni vibe dia rasa lain sikit. Tempat-tempat yang orang kata, Pontianak. Pontianak. Nak Pontianak ke langsung yang mencuit? Yang mana seram lagi ke? Ha? Yang mana paling seram yang tu ke? Yang seram lah. Okay, kita tunggu berapa minit? 2 jam. Wih, jangan 2 jam. Kita bagi 10 minit cukup. Ya. Nak buat apa terpulang, pasal nak panggil, bunyi. Okay. Ready? Langsung. Jadi saya 10 minit kami keluar ni. Tinggal ada seorang ni. Okay, kacau dia. Okay. Satu live dia pegang. Okay. YouTube dia pegang. Okay geng, kita tunggu. Kita okay, gas. Jangan tarik kena. Dia bunyi kan? Ada rasa terbang ah? Belum apa-apa ni. Cuba. Yakin ni? Yakin lah? Biasa juga ada orang jalan. Memang. Kocok ni terang, cuma dia dalam 5 minit lah. Yo. Lepas tu dia drop. Ada phone dia record. Rekod apa? Dah 2 phone pergi sana kan nak rekod mana. Ada live. Tu lah, pegang. Bubuk ah. Nampak? Nampak. Ni okey ni. Live dia pegang pintu. Tak apa, boleh lah. Jangan berceramuk. Tapi dia kena ada satu video kat dia. Aduh, sana. Video apa? Kalau ada pendapat kan. Live lah nampak. Yang nampak, dia nampak. Live nampak. Habis tu nak dapat kat mana masa dalam video kita? Live ni rasa kena duduk jauh sikit. Baru nampak angle belakang. Okey lah dia ni pun. Ya. Dia sebab kan ada angle ni lah. Kita buat dia. Nampak? Dia Okay. tolak, pecah pun macam tu. Okey. Ni kan ada rubber kat sini. Dia Okey. kan nak hancur lah. Okey. Nampak? Nampak tak geng? Anda rasa anda yakin? Okey guys. Okay, kita akan tinggal kat dia. Apa-apa roger dekat WhatsApp. Okay. Tak apa lagi. Okey geng, kita akan tinggal dah. Okey dah? Okay, jom. Check it out. Bismillah. Nampak dia. Geng, support sikit yang seorang ni geng.
Orang teman aku. Seorang ni. Weh, aku dengar ada benda berjalan weh. Apa-apa menjerit ya? Weh, aku dengar ada orang bercakap lah weh. Baru set semua. Terus tahu kat sini tu benda tinggal kosong-kosong. Aduh. Tak ada rokok pun tak tinggal. Suruh pulang. Satu orang tak boleh tutup. Baru kecil. Yang mana itu tolong share like share. Yang mana ada itu tolong share seorang ni sembang-sembang sikit kan. Geng tolong like tolong. Benda ni bukan mudah geng nak buat. Tak ada seorang ni. Tak mudah, tak susah. Tapi mencabar geng. Keprok kan? Aduh. Sat? Okay. Hai. Weh, okay tak? Weh. Baru hari. Gempah hari. Baru hari memang kocak hari. Tak apa? Dekat kau okey? Tadi ada orang cakap ni. Ha? Ada orang cakap ni. Ya. Awal-awal tidur memang apa dengar. Ni tak nak pun. Ni okey? Ha? Dah ni okey? Rokok pun tak pegang. Masuk kan?
Oh. Lebih baik seorang-seorang jalan-jalan naik atas apa tu kan. Tempat tu baik je orang tengok bosan. Okey. 10 minit. Okay. Okay, tinggal sat. Lagi 7 minit ya. Okay. 7 minit mai. Okey. Mana aku nak invite dia? Alah apa? Aku takut binatang ni. Memang aku tak takut. Aku lebih takutkan binatang sahaja. Nak jalan ke? Jalan. Tapi rasa tak belakang ni? Belakang ni ke belakang ni? Belakang ni kan? Atas. Di atas? Rasa tak belakang ni? Belakang ni ke belakang ni? Belakang ni kan? Dah pusing semua juga ni. Dia kena cari angle ni. Dalam bilik asal tak belakang ni? Ha? Belakang ni. Duduk mana? Tak, benda tu tak belakang ni. Kat sini. Ada? Benda tu lah. Ada? Benda dia kat belakang ni. Dia duduk dari sini. Nampak lah. Tak nampak, tapi pasal dari ni dia kata, dari ni ya. Oh, semua aku bilang ni. Kat sini. So nak jalan tu sebab kamera dia rekod yang ni. Nak buat. Kan tukar area, kan tukar angle sini lah. Kena nampak pojok je. Dia ada dah atas. Tak nak. Dia tengok. Tak nak. Dah dapat dah. Apa kita nak ambil ni? Video ni. Sekejap lah kita tukar angle.
Geng. Weh, ada ni lah weh. Weh, diam, sial. Weh, sial tu. Sekejap weh, aku keluar dulu. Sekejap, aku nak kena keluar dulu. Tiga pun. Jom. Ada 3 pun. Biar. Geng, kami 3 pun lah. Tak ada. Yang main tu ada apa lain? Tak punya pokok gelap dalam. Tu lah. Dah kot. Oh, dah jenggut TV buat. Yang mana nak jelas kan? Apa ni? Ingat lagi. Tak ada. Lain tak ada. Aku dah tengok ni. Tak ada apa macam habis. Gila. Sayang weh, dia weh. Aduh. Puan aku boleh tidak ada. Okay, geng. Weh, mai. Angkat. Ayam tak boleh. Tak sih pula. Kau. Ni tak ada lah. Anjing tadi boleh. Okay, geng. Macam mana buat tadi kan? Bukan anjing. Oh, Bukan anjing. bukan anjing kan? Bukan anjing. Bunyi betul. Hamblah apa tadi kan? Hamblah apa tadi? Ha? Dia bunyi apa? Jadi, No. yang orang tu binatang ke apa? Tak tahu. Tak. Kan. Sebab tadi cakap bunyi dekat kan? Ha. Kan kalau binatang dia tak ada gelak tadi. Dia tadi. Polis tu cakap ini ada. Okay, kami monitor hang live tadi kan. Dengar bunyi aduk cakap macam Lari. Lari main tau. Menggah main. Bahaya. Bunyi baby tu. Tu lah. Bukan bunyi ni anjing. Jadi ya. Okay, geng, tempat ni orang kata apa? Cuma ada gangguan bunyi. Padi. Tak tahu bunyi apa yang mengganggu ni. Sampai kawan apa? Kau lari tadi. Lari. Kan lari sebab apa? Takut binatang lah. Gabro mat. Bateri tu. Bateri okey lah. Try live. Ni masuk. Kalau kita semua boleh pakai nak rendah ni. Kita tengok orang. Boleh? Ngam. Kita tengok bawah. Rancak siut. Tadi time apa? Jangan kena kacau ni. Dia blow, saya main lari. Lepas tu handset live kami dekat YT padam. Padahal apa? Padahal duk ada bateri duk ada 50% lagi. Tak tahu siapa padam. Pun padam ah.
Dah balik dah? Boleh ke ni? Hujan. Ada benda bercakap. Dia tu balik show kawan ni. Yang kata lah. Yang tadi. Kau bila? Dia diam. Buka ni. Okay geng, cuba tengok yang ni nampak pocong kan? Potong. Pocong. Sini. Bahaya oi. Babi je. Babi datang bulu. Babi ya. Tu. Cek jangan ni. Dia tu bukan. Lampu tengah. Anjing ke? Bukan. Usang nasi. Besar lah. Lampu. Ni lampu. Ada oi. Buka tu. Kecil ya. Dia dah. Hello. Dia tahu itu. Bilik. Pocong lah. Gila dia. Betul yang kata tadi kan? Sekarang Mira dia tak ada sini. Oh tu buat dalam gambar tak ada sini. Lah gambar. Takkan sebab yang peliknya kita tadi buat macam ni sangkut kita ingat kau berapa tak gerak. Apa? Oh. Kita ni pernah cek. Kita ni. Kita tengok. Orang pun memang. Tak apa. Bayar ni dari toko dia.
Sebab dia nak main. Sebab kita main tempat dia. Kita ada sini dia main sini. Buat apa kita nak buat dia. Dia kejar-kejar dia kejar-kejar. Baik lah. Kalau bunyi tu memang Dia ambil dia tu. Bunyi juga lah. Boy. Gerok apa? Kan dia. Ini nak gerok takut dia. Aku rasa macam kita kena buat satu ni scene-nya. satu scene macam Bapak ingat main kamera. Bapak itu juga tinggal kamera pun nampak. So bahaya tinggal seorang ni. tu kita tinggal kita satu lah. Ya, ni tadi. Ni lah. Tak buat dah kan. Awak dah kita dulu. Wah, terbaik ha. Udah. 34 orang. Tengok orang. Geng, member nampak pocong ni geng. Tapi tak dapat panggil benda. Kawan punya belah tadi. Orang lari tu weh. Lari tu weh. Light kan. Oh. Gila, tadi awal-awal tadi dengar bunyi dah ni. Kami tak expect pun benda tu pocong. Sampai sana kami sembang-sembang. Iwan beritahu kata, Hai. weh, bunyi-bunyi macam tu rasa pocong. Weh, Angin tak ada apa. Weh. Ni macam ni, Weh, angin tak ada ni. Itu. Angin tak ada, tak tahu. Pocong tadi tu kan. Tu lah. Iwan kata tadi, Yang tu warna putih apa? Iwan kata tadi kan. Iwan kata tadi dengar bunyi pocong. Pocong kau dia kata. Sampai-sampai Warna sana putih member apa? lagi keluar. Dia kata dia nampak muka pocong. Putih apa? Macam mana? Pitan? Muka pocong macam mana? Muka dia daripada tingkat ke tingkat lah. Lepas tu kali nampak muka dia berayak. Fuish. Hitam. Ha? Hitam lah. Dia macam kulit orang yang Melupa. lepas insiden tu kan. Ha. Yang habis darah-darah betul. Ada cabik-cabik sikit. Dia. Tak, kamera tak pegang. Aduh. Aduh, sayang. Tak dapat view tu masalah dia. Tu aku percaya pada tadi dia cakap lah dengan kamera pun nampak. Ah. Ha. Tak apa geng. Ni last kita tinggal kamera.
Lampu baru besar kau. Acak. Tadi nak kita foto bola. Dia besar nanti ramai tak orang. Assalamualaikum. Tadi pang balas aku. Aku seorang. Orang apa dia? Lampu pun dah padam, nampak? Pun Allah. Oh ben piak.